Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Syakirah binti Otsman, Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Dalam program Check Tune pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk yang disebut sebagai afiah dalam muhasabah. Bila kita menyebut tentang perkataan afiah dan juga muhasabah, sudah pasti terlintas di fikiran kita bahawa perkataan ini berasal daripada perkataan bahasa Arab. Afiah bermaksud kesejahteraan, keselamatan, kesihatan dan juga kebaikan. Dan bila kita renung, saban hari kita membaca butiran-butiran doa, wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Dan kami memohon kepadamu keampunan dalam kesejahteraan, dan kami memohon kepadamu kesempurnaan dalam kesejahteraan, dan kami memohon kepadamu kesyukuran atas kesejahteraan. Mengapa afiah ini ditekankan dalam kehidupan kita? Kerana untuk menjadi satu personaliti yang menarik dan terbaik, maka kita memerlukan afiah dalam kehidupan kita. Muhasabah juga dapat kita katakan sebagai refleksi diri, iaitu membuat penilaian terhadap diri sendiri. Kenapakah teknik ini saya pilih? Iaitu afiah. Untuk mencapai afiah, kita perlu kepada muhasabah. Kerana muhasabah dalam aspek psikologi, iaitu pemahaman dan analisis yang melibatkan pengetahuan, emosi, matlamat, tindakan, sikap diri sendiri dan orang lain. Muhasabah bukan tindak balas semula jadi, dan ia memerlukan dorongan dalam kemahiran-kemahiran yang tertentu dan keupayaan untuk mengkritik diri. Maka muhasabahlah diri kita selalu untuk mendapatkan afiah, iaitu kesejahteraan dalam hidup kita. Mudah-mudahan perkongsian ini menjadikan sesuatu maklum balas untuk diri kita, supaya kita menggerakkan hati kita untuk sentiasa bermuhasabah diri kita, menjana kesejahteraan dan keseimbangan diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.